Okey, bagi korang yang ada bajet bawah 700,000 dan juga mencari rumah double story terrace, saya ada satu rumah dekat Johor Jaya, Jalan Anggrek. Jom ikut saya. So, rumah ini memang sesuai sebab apa? Dekat tengah-tengah kawasan, dekat dengan Ion, dekat dengan Topen, dekat dengan Johor Jaya, dekat dengan Pelentong. So, aku tak ada isu untuk tempat membibelah. So, mari masuk sini. So, rumah ni bersaiz 22x70, kita dah full renovation. Dapur kita dah full extend So, dekat sini dia punya ruang tengah, dekat sana tadi ruang tamu, dekat bawah ada satu bilik dan juga dapur ni kita dah full extend, tabletop L shape dengan toilet dekat belakang. Okey, sampai dekat atas ada satu hall dan juga dekat belah belakang ni ada lagi dua bilik. Ini bilik pertama. Toilet ni kita pun sharing dengan bilik yang sebelah. So, sini ada dua bilik, saya tunjukkan